Saya jumpa kedai haiwan peliharaan terbiar penuh dengan haiwan ditinggalkan untuk mati. Matlamat saya ialah selamatkan semua haiwan di sini sebelum terlambat kerana masa mereka semakin suntuk. Beberapa minggu lalu, saya jumpa iklan dalam talian mengenai seseorang menjual kedai haiwan peliharaan terbiar. Saya tertanya, mengapa ada yang ingin beli kedai sebegini? Tapi bila saya teruskan membaca, saya sedar masih ada banyak haiwan yang tinggal di dalam dan tiada siapa yang menjaga mereka. Jadi saya terus buat panggilan telefon dengan segera. Selepas berbincang dengan pemiliknya, kami capai satu persetujuan. Sekarang saya adalah pemilik kedai haiwan peliharaan itu. Ya, saya beli lagi satu kedai haiwan peliharaan terbiar. Kenapa saya asyik buat benda ni? Kalau korang ingat, lebih kurang setahun lepas, saya beli satu lagi kedai haiwan peliharaan terbiar, tapi iaitu jauh lebih kecil. Seperti yang korang boleh nampak, yang ini sangat besar dan ada jauh lebih banyak haiwan. Dan berdasarkan apa yang saya tengok dalam talian, haiwan-haiwan yang mereka ada sangatlah jarang ditemui dan ada yang berbahaya. Saya rasa ini bukan kedai haiwan peliharaan biasa. Selepas berjalan-jalan, saya terkejut banyaknya kandang dan tak tahu nak mula di mana. Kemudian saya nampak kolam di sudut bertanda ikan raksasa, harga $300. Korang, saya tak pasti sama ada masih ada ikan raksasa lagi di sini. Airnya sangat keruh dan saya tak nampak apa-apa. Tapi saya rasa satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan mula menyauk di sekeliling. Jadi saya ambil cedokan pertama saya dan terus saya rasa sesuatu yang besar. Saya rasa kita dapat sesuatu. Tak mungkin korang. Tengok tu. Nampaknya sekarang kita memang pasti masih ada ikan di sini. Ini jaguar cichlid. Sangat menarik tapi ada gigi tajam. Jadi kita perlu berhati-hati bila pegang. Walaupun penemuan ini luar biasa, ia tak bernilai tinggi, jadi mesti ada benda lain di situ. Jadi saya teruskan dan tak lama lepas tu saya dapat tangkap sesuatu lagi. Oh, kita dapat ikan lagi satu. Tengok tu korang. Yang ni jauh lebih kecil daripada jaguar tu. Tapi sebenarnya ia jauh lebih jarang ditemui. Ini dipanggil giraffe catfish dan sebenarnya mereka boleh jadi agak besar. Tapi apa yang buat mereka sangat istimewa ialah corak yang cantik di seluruh badan mereka, yang juga buat mereka sangat mahal. Tapi saya masih tak rasa ini ikan yang berharga. $300 tuh. Mari kita masukkan ikan ini ke dalam penyejuk dan teruskan pencarian. Saya cuba beberapa jaring lagi tanpa hasil dan mula hilang harapan. Tapi kemudian saya ambil satu lagi cedokan dan semasa saya menariknya masuk, saya nampak bukan satu, tapi 2 ekor ikan. Kedai haiwan peliharaan ini telah ditinggalkan lebih sebulan. Jadi semua haiwan lama tak diberi makan. Sebab itu tiger shovelnose sangat kurus. Cynodontis sangat gemuk. Jadi saya rasa dia masih boleh makan. Sebab itu saya beli tempat ini supaya kita boleh selamatkan haiwan dan beri mereka rumah lebih baik. Tapi buat masa sekarang, mari kita masukkan mereka ke dalam penyejuk dan kita akan tengok kalau kita boleh jumpa lagi. Ya Allah, Bobby, tengok tu, ada satu di situ. Oh, saya rasa saya nampak. Cepat, masuk dalam jaring. Ya, saya rasa kita dapat. Saya rasa itu ikan clown knife. Pandai kau perasan, Helen. Tunggu, saya baru sedar yang seluruh dinding ini sebenarnya lut sinar. Jadi kita sebenarnya boleh tengok dari dalam untuk lihat kalau ada ikan. Itu mungkin jauh lebih mudah. Namun, itu penemuan luar biasa. Ini ikan Royal Clown Eye, paling mahal setakat ini. Tapi saya nampak sesuatu lagi di dalam sana. Dan kalau betul seperti yang saya pikirkan, memang akan buat anda terkejut. Tapi walaupun kita boleh nampak, ikan ini sangat laju dan memang susah nak tangkap. Alah, saya hampir dapat dia tadi. Tunggu, kita masih dapat sesuatu. Ini bukan ikan yang dicari, tapi ini ikan red-tailed catfish kacukan tiger shovelnose. Ikan-ikan ini boleh besar, tapi takkan membesar dalam kolam kecil nih. Sama seperti yang lain, dia juga sangat kurus. Baguslah kita selamatkan dia. Lepas tu, saya berjaya tangkap beberapa ekor ikan lagi, termasuk seekor albino paku, seekor bishair besar, dan seekor anak 5 shovelnose. Tapi, apa yang saya jumpa lepas tu memang lagi gila. Tak mungkin. Itu ke ikan gooch catfish? Korang, kita baru tangkap ikan pemakan manusia sebenar. Ikan ni boleh mencecah 12 kaki panjang dan ada gigi sangat tajam seperti jerung. Saya rasa inilah ikan $300 tu. Tapi kita masih tak tahu ikan albino tadi tu ikan apa. Saya cadangkan kita letak ikan ini dalam penyejuk dan cari tahu identiti ikan misteri itu. Saya dapat lihat dia dari panel pemerhatian. Selepas tangkap beberapa ikan, saya akhirnya berjaya tangkap dia. Ya, kita berjaya! Lama saya cuba tangkap ikan ini, akhirnya berbaloi sebab ia ikan paru-paru albino. Mungkin saya silap, tapi saya cukup pasti ikan ini jauh lebih bernilai daripada 300. Maksud saya, nak jumpa ikan paru-paru albino memang sangat jarang. Itu benda paling gila kita jumpa setakat ni. Tapi kita baru mula dan masih ada seluruh kedai haiwan peliharaan untuk diterokai. Jom teruskan.
Sebelah kolam, saya nampak kandang reptilia besar dan jelas isinya. Awas naga berjanggut, tidak bertanggung jawab jika cedera atau maut. Naga ini tak berbahaya? Saya tak pasti, mungkin akan tahu nanti. Ada 3 ekor dalam tu. Ya Allah, saya harap mereka tak serang saya. Saya akan cuba yang kecil dulu, dia nampak mesra. Itu dia semua, kita dah dapat seekor naga berjanggut. Mereka ni memang nampak pelik dan memang ini cicak kegemaran saya. Saya rasa boleh dikatakan mereka tak agresif, jadi mari kita cuba tangkap yang lain pula. Satu demi satu, saya keluarkan semua naga berjanggut dari kandang. Tapi kemudian saya sedar kita ada masalah besar. Kita baru teroka beberapa kandang dan dah selamatkan banyak haiwan. Mungkin masih ada ratusan lagi di sini. Saya tak pasti macam mana nak selamatkan semua. Tapi kita kena cuba. Mari masukkan naga berjanggut ini ke dalam bekas dan teruskan meneroka. Ada beberapa tangki kecil lagi yang saya tak tahu isinya. Boleh jadi apa saja dalam ini. Dan saya jujur agak gemetar. Saya tak nampak apa-apa bergerak. Harap-harap apa yang ada dalam ni tak mati. Saya keluarkan kandang pertama dan mula-mula tak nampak apa-apa. Tapi kemudian nampak sesuatu besar di bawah batu tiruan. Saya akan angkat batu ini dan kita tengok. 3, 2, 1... Ya Allah, itu ular! Ular besar! Korang, saya tak tahu jenis apa ular ni, tapi harap-harap ia tak berbahaya. Aduh, ya Allah, ia cuba gigit saya! Korang nampak tak tadi? Seperti yang korang nampak, saya panik waktu ni. Ular ni agresif dan mustahil saya tangkap dengan tangan kosong. Tapi saya ada satu idea. Sekejap, kita memang tengah berada dalam kedai haiwan peliharaan sekarang. Jom kita pergi ke bahagian produk, mungkin ada sesuatu yang boleh bantu kita tangkap ular ni. Apa benda semua ni? Kenapa banyak pelekat tolong jangan sentuh di sini? Saya dah mula lalai. Kembali ke misi. Banyak makanan ikan dan hiasan di sini. Oh, ini dia. Inilah yang kita perlukan. Cangkuk ular. Kau tahu guna benda tu? Ya, mestilah. Sudah tentu. Kau cangkuk je macam tu. Kau cangkuk je. Macam yang korang boleh nampak, aku sebenarnya tak tahu apa aku buat. Tapi aku tetap cuba dan tak lama lepas tu, aku berjaya tangkap ular tu. Tengok tu korang, aku dah tangkap dia. Okey, oh dia tengah marah. Oh tidak, jangan gigit aku. Tak, jangan gigit aku. Okey, kita cuma nak masukkannya ke dalam bekas. Masuk semula. Okey. Memang mendebarkan. Kalau kau fikir itu gila, dalam video ni kita akan jumpa ular lebih besar dari aku. Kita masih ada banyak haiwan lain perlu diselamatkan. Jadi mari teruskan. Aku tak nampak apa-apa, tapi mungkin ada di bawah kayu balak ni. Apa tu? Korang, aku rasa kita jumpa biawak. Aku tak pasti jenis apa, tapi kedai ni memang pakar haiwan rare. Memang menarik. Jom masukkan di dalam bekas. Sekurang-kurangnya, kita tahu bukan ular je yang ada dalam semua kandang ni. Jom tengok apa ada dalam yang ni pula. Hello, ada sesiapa dalam ni? Lepas aku gali dan selongkar kandang, akhirnya jumpa sesuatu. Tengok ni korang. Ini sejenis katak. Patutlah susah nak cari. Dia memang nampak macam daun. Korang, aku nak teka secara rambang dan cakap ini mesti dipanggil katak daun atau lebih kurang macam tu. Ya, aku dah cari tadi. Memang betul, itu nama dia. Aku masukkan dia ke dalam bekas. Kemudian jumpa sesuatu yang pelik. Apa tu? Aku rasa nampak lagi seekor ular menyorok bawah tanah sini. Jom cari. Oh, aku rasa aku baru sentuh dia. Itu memang ular korang. Tu dia. Ya Allah, aku dapat. Aku tak patut pegal ular tanpa tahu jenisnya, tapi aku yakin ini ular jagung, jadi kita selamat. Itu ular kedua dalam video ini. Aku rasa masih banyak lagi. Ada satu lagi kandang, tapi tiada apa di dalamnya. Aku pergi ke tangki seterusnya dan nampak sesuatu di dalam. Tengok korang, kali ini kita jumpa tokek berjambul. Spesies ni memang gempak dan biasa dijadikan haiwan peliharaan. Jadi aku tak terkejut jumpa kat sini. Tapi yang ni sangat besar dan berwarna-warni. Bagus kita selamatkan dia. Kerana itu, tangki terakhir di rak, kami terus jelajah kedai ini dan menemui haiwan paling berbahaya setakat ini. Banyak tanda amaran pada tangki ini. Awas ikan, tak bertanggungjawab atas kecederaan atau kematian, jangan sentuh dan bukan untuk dijual. Memang membimbangkan. Aku tak nampak apa-apa. Ada apa-apa kat dalam? Oh, sekejap. Ya Allah, itu ikan singa ke? Korang, ada 2 ekor. Kalau korang tak tahu apa itu ikan singa, ia sangat berbisa dengan duri yang sangat tajam di seluruh badannya. Jadi, kita kena sangat berhati-hati nak tangkap ikan ni.
Aku tak boleh tangkap mereka dengan tangan kosong. Tapi di kedai haiwan peliharaan, pasti ada sesuatu boleh bantu kita. Jadi aku pergi semula ke bahagian produk dan aku berjaya jumpa satu jaring yang sesuai untuk tangkap ikan singa tu. Okey, siap. Aku rasa kita dah dapat satu. Tengok ni korang. Aku tahu ikan ni berbahaya, tapi memang cantik. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak pernah pegang ikan singa sebelum ini. Kita perlahan-lahan masukkan ke dalam baldi. Dah masuk? Okey, satu dah dapat, tapi masih ada satu lagi kat dalam tu. Dan aku rasa yang ni lagi besar sikit lagi yang tadi. Oh, yang ni lagi ganas korang. Bertenang, kami cuma nak selamatkan kau je. Yang ni lagi lama nak tangkap dan susah sebab dia percik air masin ke mata aku. Akhirnya kami dapat tangkap dan masukkan dia ke dalam baldi bersama yang satu lagi. Itu ambil masa lebih lama dari yang aku jangka. Dan haiwan-haiwan ni tak ada banyak masa lagi. Jadi, jom kita cepat-cepat pergi ke kandang seterusnya dan tengok apa yang kita boleh jumpa kat sana. Macam yang kau boleh nampak, kandang ni nampak sangat berbeza daripada yang lain. Maksudnya mungkin tak ada biawak atau ular kat sini. Ia nampak macam tempat tinggal untuk haiwan pengerat atau mungkin juga mamalia. Jadi aku memang langsung tak tahu apa yang kita akan jumpa. Mula-mula aku tak nampak apa-apa. Tapi bila aku tengok dengan lebih dekat, aku perasan ada sesuatu yang bergerak. Oh, dia datang ke arah aku. Ya Allah, hai. Oh, kau jinak ke? Kurang, benda apa ni? Aku langsung tak tahu apa benda ni tapi memang comel. Oh, rasanya nama dia ada di sini. Sekejap Mario dan Luigi, ada dua. Mana satu lagi? Adik kau menyorok ke? Aku rasa aku dah jumpa dia. Tak sangka korang, tengok ni. Ya Allah, kita ada dua benda ni. Apa pula benda ni? Mereka macam rupa tikus mondok. Tapi kenapa? Kenapa pula mereka nak jual tikus mondok kat sini? Aku tak tahulah korang, kedai haiwan peliharaan ni memang pelik. Kalau tahu haiwan apa ni, komen di bawah. Comel sangat. Aku gembira sebab kita dah selamatkan mereka. Aku terlekam main dengan Mario dan Luigi. Tiba-tiba seekor lari bawa aku ke kandang seterusnya penuh kura-kura. Sebab air kat sini sangat keruh, aku kena guna tangan untuk rasa sekeliling. Jadi aku kena sangat berhati-hati supaya tak kena gigit. Oh, aku rasa sesuatu. Oh ya, tengok ni korang. Kita dah dapat seekor kura-kura dan ia albino. Aku agak pasti ini ialah red ear slider dan saiz dia pun agak besar. Tunggu, kejap. Mereka jual yang ni dengan harga 400. Jadi kita dapat yang ni secara percuma je. Tapi sebenarnya bukan percuma sangat pun. Aku masih bayar banyak duit untuk kedai haiwan tu. Aku letak kura-kura tu dalam bekas. Lepas tu makin banyak jumpa kura-kura di merata tempat. Tak sangka korang, ada banyak sangat kura-kura kat sini. Kita baru je tangkap dua lagi dan aku masih nampak banyak lagi kat bawah tu. Wah, tengok betapa kotornya cangkerang yang ni korang. Memang sukar nak tahu berapa lama tiada orang jaga mereka, tapi lihat pada cangkerang ni, memang dah lama. Kalau korang nak tahu apa kami akan buat dengan haiwan yang kami selamatkan dalam video ni, aku akan simpan semua haiwan pelik dan jarang ditemui, terutamanya yang ini. Manakala haiwan lain, aku akan beri sebahagiannya kepada korang. Jadi, tunggu sampai habis video ni kalau korang nak tahu macam mana korang boleh dapat seekor demi seekor. Aku terus keluarkan lebih banyak kura-kura termasuk biasa, albino dan anak kecil. Selepas menangkap semuanya, tiba masa ke kandang seterusnya yang ada haiwan paling besar dan menakutkan. Ya Allah, okey. Tak misteri apa di sini. Ada biawak sangat besar, macam biawak air dari web gelap, tapi ini jauh lebih besar. Aku pasti mereka dikenali sama ada sangat mesra atau sangat agresif. Jadi aku rasa kita akan tahu jenis yang mana dia sekarang. Ini sangat bahaya kerana biawak ini bergigi tajam dan berbisa. Jadi jika digigit memang bahaya. Relax, kami nak tolong kau. Ya Allah, dia mendesis. Itu tak bagus. Aku patut cuba tangkap ke? Aku tak tahu nak buat apa. Korang datang sini. Aku rasa dia tak mesra, cuma cuba bodoh aku. Aku menggigil sekarang. Aku rasa aku kena balik ke tempat produk tu. Mungkin mereka ada penangkap biawak atau sesuatu, tapi aku tak tahu apa itu. Sebenarnya, aku tak pasti apa yang aku cari. Tapi kemudian aku jumpa sepasang sarung tangan tebal yang biasa digunakan untuk tangkap ular besar. Dan walaupun mungkin nanti kita akan perlukan juga, aku fikir mungkin aku boleh guna untuk tangkap biawak tu. Okey, aku langsung tak gementar. Mungkin. Okey, mungkin sikit je. Harap sarung tangan ni cukup tebal untuk tahan gigitan. Aku tak nak ke hospital. Perlahan-lahan, aku dah dapat dia. Dia tak gigit aku korang. Ya Allah, rupanya aku tak perlukan pun sarung tangan tu. Oh, aku rasa dia mungkin tengah cuba nak gigit aku sekarang korang. Benda ni memang kuat gila, dia memang penuh otot. Sebenarnya dia tak seagresif yang aku sangka. Tadi dia cuma takut, tapi sekarang dia tahu kita dah selamatkan dia. Sekarang kita akan masukkan dia ke dalam bekas. Wow, hampir tak muat.
Memang mendebarkan seperti yang korang nampak. Itu haiwan terbesar yang kita jumpa, tapi lepas ni dalam video ni akan ada yang lebih besar buat masa sekarang. Aku terus ke kanal seterusnya dan terus nampak sesuatu. Oh, aku nampak lagi seekor biawak, tapi yang ni jauh lebih kecil. Aku pasti ini Euromastix. Haiwan ni memang seperti naga kecil. Kami jumpa seekor lagi di kedai haiwan terbiar yang lain, tapi yang itu merah, yang ini kuning. Namun dia sangat kurus dan tidak bergerak, nampak kurang sihat. Aku nampak dia masih bernafas, jadi kami jumpa tepat pada masanya. Sekarang kami baru teroka 25% kedai haiwan peliharaan ini, masih banyak lagi perlu diteroka. Haiwan-haiwan tu akan jadi lebih pelik dan gila. Aku buka kandang seterusnya dan pada mulanya aku tak jumpa apa-apa. Tapi bila aku tengok dengan lebih dekat, aku sedar haiwan tu sebenarnya bersembunyi depan mata. Ya Allah, itu seekor sesumpah. Patutlah kami tak jumpa dia. Dia bersembunyi di situ sepanjang masa. Tengok betapa kecilnya dia. Ya Allah, comelnya dia. Aku memang suka sesumpah. Mereka antara haiwan kegemaran saya dan saya tak terkejut jumpa seekor kerana setiap kedai haiwan peliharaan ada sesumpah. Tapi apa yang kami jumpa selepas itu lebih jarang. Apa tu korang? Ada seekor cicak lagi dalam kandang ni, tapi rupanya pelik sangat. Saya perlukan bantuan, kenal pasti cicak ni. Kalau tahu jenis apa, komen di bawah. Kedai haiwan peliharaan ni memang gila. Semua haiwan di sini saya tak pernah lihat sebelum ini. Saya terus masukkan cicak ke dalam bekas dan pergi ke tangki berikutnya. Saya juga agak gementar. Saya rasa mesti ada ular dalam ni. Satu-satunya cara nak tahu ialah angkat batu tu. Ya Allah, saya dah agak. Ada lagi seekor ular dan yang ni besar. Baiklah, jom. Ya Allah, nampak tak tadi? Dia terus serang saya. Oh, okey. Oh, dia baru je kencing. Dia baru je kencing atas muka saya. Saya rasa masuk mata saya. Oh, okey. Kita patut masukkan dia dalam bekas sebelum dia gigit. Benda ni dah mengamuk. 3 atau 4 ekor ular dah. Saya tak nak korang panik. Tapi saya cukup pasti bekas-bekas yang kita nampak tadi dengan pelekat tu ada ular-ular besar kat dalam. Jadi saya tak teruja nak hadap benda tu. Kita masih ada banyak kandang untuk diperiksa. Jadi saya teruskan. Tangki seterusnya sangat kotor. Susah nak cari apa di dalamnya. Akhirnya saya jumpa juga memang pelik sangat. Nampak macam mengkarung tapi tak pasti jenis apa. Tapi memang cantik. Korang nampak tu? Saya rasa ada satu lagi dalam ni. Tu dia, betul-betul kat situ. Ya Allah, tengok tu. Kita dah dapat dia. Hebat betul haiwan ni. Warna cantik sangat. Kalau tahu jenis cicak ni, komen bawah. Dah 2 haiwan kita selamatkan. Tapi masih banyak lagi perlu diselamatkan. Tempat ni macam kandang kameleon tadi. Mungkin ada lagi seekor. Oh, bukan kameleon rupanya. Ya Allah, tengok dia menggelupur. Mari sini kawan. Ya Allah, jangan. Selepas kejar cicak di kedai, saya akhirnya berjaya tangkap dan sedar ia giant day gecko. Dan ini adalah yang paling besar dan paling berwarna-warni yang pernah saya lihat. Jadi memang bagus, sangat kita berjaya selamatkan dia. Bekas-bekas tu cepat penuh dan haiwan-haiwan makin lama makin susah nak jumpa. Dan itu belum habis lagi. Biar saya teka, mesti ada lagi ular kat sini. Baguslah, tahu tak? Biar saya sediakan cangkuk ular dulu. Kali ni. Baiklah, 3, 2, 1. Oh ya, betul. Memang ada lagi ular. Aku dah tak terkejut. Kedai haiwan ni penuh ular. Yang ni besar, jadi kita kena berhati-hati. Aku ambil keputusan untuk guna cangkuk ular dan selepas beberapa kali cuba, akhirnya aku berjaya dapatkan dia. Oh, aku dah dapat dia. Okey, itu memang ular besar korang. Ya Allah. Okey, jangan. Bertenang. Ini seekor lagi ular. Aku tak pasti jenis ular ni. Harap bukan berbisa sebab bahaya. Ya Allah, dia datang ke arah aku. Apa tu korang? Okey? Aku rasa kita patut masukkan dia dalam bekas. Sebab aku boleh nampak apa dalam kandang seterusnya dan buat aku lebih teruja. Ada anak biawak kecil, naga yang kita tangkap tadi. Nanti mereka akan jadi macam tu. Aku nampak 2 ekor di sini. Kita dah dapat mereka. Comelnya mereka. Memang gila bila fikir anak-anak kecil ni nanti akan jadi biawak sepanjang 10 kaki. Agak menakutkan juga bila fikir macam tu. Sekejap, aku rasa aku nampak seekor lagi. Seriuslah, korang tengok ni. Sekarang kita dah ada satu pasukan kecil mereka, macam yang korang boleh nampak. Kita jumpa naga sebenar ni di mana-mana. Tapi, itu bukan pengakhirannya. Bila aku pergi ke kandang seterusnya, aku nampak seekor lagi dan ia jauh lebih besar.
Biar betul korang, naga berjumbai harga 1,500. Aku memang dah lama nakkan naga berjumbai. Dulu aku pernah cuba beli satu di web gelap tapi kena tipu. Jadi jumpa satu di kedai haiwan peliharaan terbiar ni memang luar biasa. Dia sangat besar, tengok saiznya sekarang. Aku tahu haiwan ni boleh agresif, harap dia tak gigit aku. Marilah aku nak selamatkan kau. Okey, perlahan-lahan. Ya Allah korang, ini naga berjumbai yang sangat besar. Ini yang paling besar aku pernah tengok. Nampak sehat, tapi rupanya biawak ni ada tulang belakang patah. Sebab tu dia tak lari. Sedih sangat korang. Aku tak pasti, mungkin kita kena bawa dia jumpa doktor haiwan, tapi aku rasa dia masih hidup. Jadi itu petanda yang baik. Ini mesti haiwan kegemaran aku yang kita jumpa setakat ni. Walaupun aku tak percaya kita ada naga berjumbai sebagai haiwan peliharaan dan dia memang besar. Okey, jom kita masukkan dia ke dalam bekas ni dengan hati-hati. Ya Allah, dia hampir tak muat dalam tu. Aku cakap betul ni, benda ni memang gergasi. Baiklah, jom kita teruskan. Maksud aku, siapa tahu apa lagi yang kita akan jumpa korang? Nampaknya kita hampir habis teroka seluruh bahagian kedai haiwan ni. Tapi aku masih nampak banyak lagi haiwan yang tinggal. Jadi kita kena cepat. Ya Allah, ada umang-umang menariknya. Mereka masuk cengkerang. Jom, aku nak selamatkan korang. Ada 1, 2, 3 dan banyak cengkerang kosong. Aku tak pasti sama ada sebab ada yang mati atau cengkerang lebih. Tapi kita dah selamatkan 3 umang-umang. Aku letak mereka dalam bekas dan teruskan. Keadaan makin gila. Korang tengok, ada katak pokok kecil atas daun tu. Aku dah tengok hampir 10 minit tapi tak nampak apa-apa. Memang hebat penyamarannya. Sekarang, soalan sebenar. Katak pokok apa ni? Oh, aku dah jumpa dia, tak sangka. Adakah ini katak pokok mata merah? Maksud aku, dia memang ada mata merah. Jadi memang logik lah. Tapi tengok betapa berwarnanya dia sekarang. Masa dia duduk atas daun tadi, dia sepenuhnya hijau. Dan itu adalah mekanisme pertahanan yang membolehkan mereka menyamar dengan persekitaran semasa mereka tidur. Tapi bila mereka berjaga, rupa mereka memang berbeza. Maksud aku, tengok betapa terang warnanya. Ini memang satu penemuan yang menarik. Dan ia tak berhenti di situ. Kemudian aku perasan ada meja yang lebih kecil dipenuhi dengan lebih banyak haiwan. Tapi ada satu masalah besar. Mereka diletakkan dalam cawan yang sangat kecil, tanpa makanan atau air. Jadi saya cuma berharap mereka masih hidup. Mari kita mulakan dengan yang ini dulu. Kita ada seekor gargoyle gecko kecil berharga $100. Aku tak pasti berapa lama dia dalam cawan kecil nih, tapi syukur dia masih hidup. Jangan risau kawan, kami akan beri kamu rumah yang jauh lebih baik. Nampaknya setiap bekas di atas meja ini ada sejenis gecko di dalamnya. Dan semuanya makin pelik dan luar biasa. Ini satu lagi day gecko. Ini sangat berbeza dari yang pertama tadi. Kamu okey kawan? Kami di sini untuk selamatkan kamu. Hai. Oh, ya Allah. Oh tidak. Kau bergurau ke? Kenapa semua day gecko ni cuba lari? Nasib baik aku sempat tangkap dan masukkan dalam bekas, kemudian aku teruskan pencarian. Satu demi satu, aku selamatkan makin banyak cicak. Termasuk sekumpulan cicak leopard dan yang ini, aku pun tak tahu apa mereka sebenarnya. Aduh, ya Allah, dua-dua gigit aku. Kenapa kamu gigit aku? Aku tengah selamatkan kamu. Tapi kemudian aku jumpa satu tangki misteri yang penuh dengan air. Ada sesuatu yang buat aku rasa mesti bukan cicak dalam ni. Okey, harap-harap apa saja dalam ni tak gigit aku. Oh, aku rasa sesuatu. Apa ni? Ya Allah, tak sangka. Ini anak kura-kura snapping kecil. Sebenarnya aku tak patut masukkan tangan dalam tu sebab dia boleh gigit jari aku sampai putus. Tapi memang hebat dapat anak kura-kura snapping. Masukkan dia ke dalam bekas ini dan teruskan kerana masih banyak lagi kedai haiwan untuk diterokai. Bila aku ke kanan seterusnya, aku terkejut nampak arnab. Comelnya. Hai, kami datang nak selamatkan korang. Aku tak tahu apa-apa pasal arnab. Haiwan mungkin gigit atau tendang, itu tak bagus. Tapi walaupun ada papan amaran, aku tetap kena cuba angkat mereka untuk selamatkan mereka. Ya Allah, ya ampun. Okey, betul lah papan tu tak menipu. Memang mereka menendang. Okey, aku dah dapat dia. Dia dah tenang sikit. Oh, tak jadi. Okey. Wah, dia memang garang. Tapi tengoklah betapa comelnya dia. Ya Allah, aku suka sangat dengan dia. Bobby, kau buat apa tu? Kita kena teruskan. Maaf, dia sangat comel sampai aku tak boleh berhenti belai. Mari masukkan dia ke kotak sebab kita ada satu lagi nak tangkap. Nah, sayang, ini yang kedua. Kau jinak tak? Ya Allah. Korang, aku rasa kita kena pelihara mereka ni. Mereka sangat comel. Aku rasa sangat kesian pada mereka. Mereka tiada makanan, air dan berbau kurang menyenangkan tetapi masih hidup. Itu paling utama. Kita akan beri mereka rumah lebih baik.
Ini haiwan paling comel yang kami jumpa setakat ini. Tapi nanti dalam video ni kami akan jumpa yang lebih comel. Sebelum tu, jom buka mesin daftar tunai ni. Tengok kalau ada duit ditinggalkan. Mestilah aku kena periksa. Tunjukkan duit tu. Oh, $20. Wow, itu memang hebat. Jadi bagaimana pula dengan balantik? Biar betul. 1 sen saja. Mengarut. Tunggu. Lupakan duit shilling. Apa itu? Korang, ada kandang atas kaunter ni, tapi aku tak nampak apa-apa sebab haiwan di sini memang pandai menyamar. Sekejap, aku rasa aku nampak. Itu mentadak. Dia sentiasa di depan mata aku. Memang hebat dan nampak macam ranting kayu. Aku rasa inilah belalang sembah paling besar yang aku pernah tengok. Adakah ini serangga pertama dalam video ni? Walaupun ini yang pertama, ia bukan yang terakhir. Sebab aku nampak papan tanda besar bertulis serangga. Aku memang tak nak ke sana. Walaupun aku tak suka serangga, aku tetap perlu selamatkan mereka. Aku lawan ketakutan dan mula cari. Kita ada banyak ulat roti. Itu taklah menakutkan. Cuma makanan haiwan peliharaan. Jom tengok apa lagi yang ada. Oh, okey. Tak nak dah. Apa tu? Aku rasa itu lipan, tapi paling besar aku pernah tengok. Sekejap. Itu tulis 350. Siapa sanggup bayar $350 untuk lipan? Walaupun ini dah cukup menakutkan, aku tak tahu lipan ni antara spesies paling berbisa di dunia. Mari kita buka penutup ni dengan hati-hati. Aku sangat gemetar. Oh tidak, ini tak bagus korang. Ada lipan besar dalam kedai. Apa patut aku buat? Aku cepat-cepat ambil jaring dan kejar dia. Masa tu aku sedar lipan tu besar sangat. Bro, dia tak muat jaring. Aku dah dapat. Ya Allah, mana bekas? Masuk daun cawan. Siap. Memang mendebarkan tadi. Aku rasa semua setuju buka penutup tu bukan idea baik. Aku tak pasti kenapa buat begitu. Tapi aku letak saja dia sebab bekas masih banyak dan serangga akan makin gila selepas ini. Kita ada satu lagi bekas besar yang buat aku gelisah. Ya Allah, kalajengking sangat besar. Tengok saiz penyengat dia. Itu kalajengking paling besar aku pernah lihat. Aku tak sangka mereka boleh sebesar itu. Tapi aku tak setakut dengan lipan tadi. Patutkah aku cuba pegang? Idea itu teruk tak? Mungkin itu idea teruk, tapi aku pakai sarung tangan dan angkat dia hati-hati. Aku akui, lagi menakutkan bila dia jalan atas tangan aku. Sekarang dia naik ke lengan baju aku. Ini tak bagus. Apa aku patut buat? Aku panik. Mana jaring tu? Turun dari aku. Ya Allah, dia nak sengat aku. Kenapa aku buat ni? Ya Allah, aku hampir kena serangan jantung. Memang menakutkan. Kita patut masukkan dia dalam bekas. Aku pulangkan semula dalam bekas dan teruskan. Ada beberapa bekas kecil lagi. Jom tengok dalam ni. Ya Allah, itu labah-labah tarantula. Alamak, dia cuba lari. Ini tak bagus. Kenapa bekas ni tiada penutup? Okey, sebab bekas-bekas ni tak ada penutup, itu bermakna kita kena pindahkan semua serangga ni ke dalam bekas-bekas ni. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Alamak, ya Allah, maaflah bro, aku memang tak suka serangga. Aku tak boleh buat ni. Kenapa korang suruh aku buat benda ni? Masuk je dalam bekas tu. Kita cuba nak selamatkan kau. Okey, jom. Aku rasa ini akan berjaya. Macam tu lah korang. Aku dah tak main-main lagi ni. Aku rasa aku boleh kena serangan jantung. Dan kita masih ada banyak lagi nak buat. Bila aku buka bekas terusnya, aku terus nampak satu lagi serangga. Dan dia memang tak puas hati. Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Dia sembur asid. Ya, korang dengar betul tu? Serangga tu baru sembur asid kat aku. Nama dia Vinegaroon. Aku tahu sebab kita pernah beli untuk video haiwan berbahaya, tapi yang tu tak sembur asid. Aku rasa aku kena pergi ambil cermin mata hitam atau apa-apa sebab kalau asid tu kena mata aku boleh jadi buta terus. Dengan cermin mata aku keluarkan Vinegaroon itu dengan hati-hati. Kalau nampak penyengat panjang, di situlah asid keluar. Aku tak patut halalkan benda tu pada Helen. Maaf. Tengok, dia buat lagi. Aku boleh bau dia. Memang macam peluntur. Okey, mari kita masukkan dia ke dalam bekas sebelum jadi apa-apa. Lepas tu, aku buka beberapa bekas lagi dan jumpa beberapa kalajengking, termasuk yang besar ni. Tapi lepas tu, aku jumpa sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Apa benda tu korang? Aku langsung tak tahu jenis labah-labah apa tu, tapi dia nampak tak mesra langsung. Ya Allah, dan dia cuba nak lari. Tolonglah masuk dalam bekas.
Okey, siap. Wah, lagi mudah dari yang aku sangka. Kalau korang tahu jenis laba-laba ni, komen ke bawah. Kalau ia berbisa, aku takkan pegang. Dengan bekas-bekas makin bertimbun, tinggal beberapa serangga lagi untuk ditangkap. Ini satu lagi, kalajengking. Kenapa banyak sangat korang? Ini memang tak masuk akal. Aku rasa ini lagi satu kalajengking hutan, tapi ada juga beberapa di bawah tu nampak lain sangat. Kita akan sampai ke situ nanti, tapi sekarang masih ada beberapa bekas perlu diperiksa. 3, 2, 1. Ya Allah, kau mesti bergurau. Lagi labah-labah tarantula. Memang inilah yang aku nak sangat. Besar-besar pula atau kurang? Seram betul. Oh, dia bergerak. Okey, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Masuk balik dalam tu. Ya Allah. Okey. Oh tidak, mereka bergaduh. Oh tidak, mereka bergaduh. Ya Allah, korang. Ini memang tak bagus. Berhenti korang berdua, berhenti. Okey, macam tu. Okey, korang berdua berpisah. Aku tak sangka perlu leraikan pergaduhan tarantula hari ini, tapi semua masih okey. Aku akan masukkan mereka ke dalam bekas dan kita teruskan. Kita hanya tinggal satu rak untuk diterokai. Di dalamnya ada lagi kalajengking, termasuk yang kecil tetapi masih agresif. Kami jumpa lagi beberapa tarantula, termasuk yang paling besar. Ya Allah, tengok saiznya. Tarantula kaki merah Meksiko. Aku pun tak pernah dengar pasal tu. Wow, tengok warna dia. Korang tahu aku tak suka labah-labah, tapi yang ni nampak menarik. Aduh! Ya Allah, berhenti! Jangan! Dia paling bulu kat aku. Okey, lupakan. Tak menarik pun. Kami selamatkan 14 serangga gila yang hampir buat aku kena serangan jantung. Nasib baik kandang seterusnya ada haiwan kurang menakutkan. Aku maksudkan axolotl. Seperti yang korang nampak, ada papan tanda kata mereka jual axolotl $50. Di sebelahnya ada akuarium besar penuh axolotl. Aku akan ambil jaring dan kita lihat berapa banyak yang boleh diselamatkan. Sebelum kita mula, aku perasan banyak cenderamata di sini seperti baju tee dan topi. Menarik juga. Itu barangan terbaru dari Bass Fishing Productions ke? Belum keluar di bassfishingproductions.shop hingga 1 Jun. Siapa mereka dapat? Kau baru letak benda tu? Tak, aku tak buat. Okey, ya, aku yang letak. Aku nak bagi tahu yang kita akan keluarkan barangan, rekaan dan material baru. Aku sangat teruja. Kita ada baju axolotl dan hoodie. Kami ada topi baru dan pelbagai barangan menarik. Sokong saluran ini di bassfishingproductions.shop. Pelancaran pada 1 Jun, jumpa di sana. Sekarang mari selamatkan beberapa axolotl. Aku ambil cedokan pertama dan terkejut banyaknya axolotl di sini. Kita dah tangkap 3 ekor dengan jaring pertama. Comelnya mereka, tengok kaki kecil mereka. Sebenarnya ada carpa kat situ yang tunjuk jenis-jenis axolotl yang mungkin ada kat sini. Aku rasa 2 ekor ni jenis wild type je. Itu yang paling biasa. Aku yakin dia jenis GFP. Boleh bercahaya dalam gelap sebab matanya hijau. Memang pelik. Aku masukkan mereka dalam baldi dan aku cedok lagi sekali. Terus aku dapat tangkap benda lain. Kita dapat seekor lagi. Tapi yang ni albino. Wow. Dan yang ni jauh lebih besar korang. Memang menarik sangat. Namun, aku perasan banyak axolotl kelihatan kaki mereka digigit hingga putus. Nasib baik mereka boleh tumbuhkan balik kaki tu. Tapi mungkin sebab dah lama tak ada orang bagi makan, jadi mereka terpaksa makan sesama sendiri. Itu memang tak bagus. Memang sedih, tapi sekurang-kurangnya kita ada di sini untuk tolong mereka. Jom kita masukkan yang ni ke dalam baldi dengan yang lain dan kita akan cuba tangkap lagi beberapa ekor. Lepas tu, saya jumpa banyak axolotl, biasa dan albino. Kemudian, saya tangkap axolotl yang sangat jarang. Tak sangka korang. Saya rasa kita baru saja tangkap axolotl emas. Warna dia memang cantik. Sebelum ni saya cuma jumpa beberapa je, tapi yang ni paling besar. Walaupun menarik, saya masih nampak banyak axolotl kat sini. Dan jelas, mereka tak ada banyak masa lagi, jadi kita kena cepat. Perlahan-lahan tapi pasti, saya berjaya menangkap semakin banyak axolotl. Dan saya juga dapat kenal pasti beberapa lagi spesies dalam carta tu. Yang ini semuanya putih, tapi ia tak ada mata merah macam albino. Sebaliknya, matanya hitam, jadi saya rasa ini axolotl leukistik. Saya pun tak pasti. Sebenarnya, spesies axolotl memang banyak. Dia hebat dan kita baru selamatkan dia. Kini hanya tinggal seekor axolotl dalam tangki, jadi saya tangkap dan masukkan ke dalam baldi bersama yang lain. Sekarang masa untuk terus meneroka kedai haiwan peliharaan itu. Saya tak pasti korang perasan atau tidak, tapi ada papan tanda besar bertulis amphibia di dinding. Mungkin itu petunjuk tentang apa yang kita akan jumpa. Oh, saya dah nampak sesuatu dalam yang ni. Ya, katak albino. Saya rasa ini katak lembu, tapi tak pernah nampak albino sebelum ini.
Saya pun tak tahu benda ni wujud, jadi mesti sangat jarang jumpa. Tapi dia memang sangat kurus. Maksud saya, entah bila kali terakhir dia makan. Memang satu keajaiban dia masih hidup. Saya rasa kita patut masukkan dia ke dalam bekas sebab ada yang lain di situ. Saya jumpa 2 lagi kapak lembu albino semasa mencari. Jadi kita selamatkan 3 ekor. Dan dengan mereka dalam bekas, saya terus ke tangki seterusnya untuk lihat apa lagi yang boleh saya jumpa di situ. Oh, tunggu. Saya rasa saya dapat sesuatu. Korang, ini anak pipa-pipa kecil. Kalau korang tak tahu, kata-kata ini memang nampak macam makhluk asing. Dan bahagian paling pelik tentang mereka ialah bila mereka beranak, anak-anak kata itu akan keluar merangkak dari belakang badan mereka. Memang menjijikan tapi sangat menarik. Saya tak pasti ia masih hidup kerana tak bergerak. Oh, sekarang ia bergerak. Ya Allah. Saya meneroka kedai haiwan peliharaan itu dan tiba-tiba terjumpa haiwan paling pelik. Oh, jumpa lagi satu haiwan. Apa ni korang? Aduh, ia baru cucuk saya. Memang tajam. Oh, itu dia. Aduh. Ya Allah, ini memang sangat sakit. Sekejap. Ini landak ke? Tengok muka dia. Saya rasa ini landak. Maaf, Arnab tadi comel. Tapi yang ni mungkin lebih comel. Ini benda paling pelik setakat ni, tapi masih ada beberapa kandang lagi untuk dilihat dan haiwan-haiwan akan jadi lebih pelik. Mari kita masukkan dia ke dalam kotak dan teruskan. Tengok, kita ada kura-kura gergasi. Saya rasa sangat kesian dekat dia. Ia dalam bekas kecil tanpa makanan atau air, tapi sangat berat. Mungkin kura-kura terbesar yang pernah kami jumpa di saluran ini. Tapi saya tak pasti jenisnya. Kalau tahu, komen di bawah. Selepas selamatkan seekor kura-kura, saya buka bekas lain dan jumpa lebih banyak kura-kura. Mari letak yang ini di sini, sebab ada satu lagi bekas dan banyak anak kura-kura. Satu di sini, apa kabar kawan kecil? Ini yang kedua, tengok betapa kecilnya. Yang ini ialah kura-kura redfoot, manakala yang kecil ialah kura-kura sulcata, berbeza dengan spesies pertama tadi. Walaupun kecil sekarang, mereka boleh membesar lebih 200 pound dan hidup hingga 80 tahun. Sangat luar biasa. Walaupun menarik, kami perlu teruskan perjalanan. Hanya tinggal satu kandang lagi untuk diterokai, yang menempatkan haiwan paling besar dan menakutkan setakat ini. Saya memang sangat gemetar korang. Sejak saya nampak semua pelekat jangan sentuh tadi, saya memang dah takut dengan saat ini. Tapi tahu tak, jom kita habiskan saja. Mari kita buka ini dan kita akan tengok apa yang ada di dalam. Sekarang, sebab saya yakin ada ular di sini, saya ambil sarung tangan saya dan perlahan-lahan saya buka sangkar pertama. Ya Allah, teori saya betul. Memang ular besar. Dia nampak tak gembira dan tak suka saya. Muka dia dekat sangat. Saya rasa nak cuba tangkap dia. Saya harap sarung tangan ni cukup kuat untuk tahan gigitan. Okey, saya dah dapat dia. Ya Allah, dia kuat betul. Ayuh kawan, kami cuma nak selamatkan awak. Ular ni memang besar gila. Dia asyik bergerak je. Okey, hati-hati Helen, hati-hati. Ya Allah korang, saya memang tak suka ular. Apatah lagi yang besar macam ni. Nasib baik dia belum cuba gigit saya. Helen, saya rasa dia cuba gigit awak. Jangan, berhenti. Saya tak perlukan itu. Korang tunggu, ini bukan ular biasa. Kau tengok betul-betul, dia bersinar macam pelangi. Saya tak pernah nampak macam ni. Bro, kau dah terlalu dekat dengan muka saya. Okey, tahu tak? Saya rasa kita perlu letak dia dalam bekas sebelum digigit. Tapi itu gila sebab ini ular besar. Satu dah selesai, tinggal 3 lagi untuk ditangkap. Dan nampaknya yang ni semua lagi besar. Oh ya, tak nak. Okey, kita dah habis. Ular tu memang panjang, lebih kurang 10 kaki. Dan kenapa nama dia Feng? Itu mesti tak bagus. Kita kena selamatkan dia. Tak boleh tinggalkan dia. Harap dia tak gigit saya. Ular ni sangat besar dan berat. Memang susah nak tangkap dia. Mungkin saya silap, tapi nampak dia nak gigit saya. Ya Allah! Ya Allah! Aku dah tak sanggup! Aku dah tak sanggup! Kau dah tak sanggup! Kau dah tak sanggup! Bobby, jangan jadi penakut sangat. Awak kena selamatkan dia. Okey Feng, aku datang. Aku dah tak takut kau. Dia pandang tempat lain. Ini peluang aku. Aku dah dapat dia. Jom Feng, ikut aku. Kita selamatkan kau. Alamak, aku takut. Kita okey kan? Aku rasa dia tahu aku selamatkan dia.
Korang, ular ni memang besar gila. Dia mesti dalam 6 kaki panjang. Bila aku pegang ular besar macam ni, mungkin nampak tak besar sangat. Itu sebab aku 6 kaki 2 inci. Ular ni sama panjang dengan aku dan datang ke muka aku. Jom masukkan dia dalam tong ais. Aku rasa dah tak boleh buat lagi. Kita masih ada 2 kandang lagi, jadi kena teruskan. Aku buka kandang seterusnya dengan hati-hati dan nampak ular paling besar setakat ni. Ya Allah, ada lagi seekor ular besar. Aku tak pasti saiz dia sebab dia melingkar di penjuru, tapi jelas bukan kecil. Selepas beberapa minit bergelut dengan ular, aku berjaya keluarkannya. Rupanya lebih besar dari sangkaan. Ya Allah, aku dah dapat korang. Benda ni memang besar, jauh lagi besar dari yang satu lagi. Hati-hati Helen, biar tengok kau. Sekurang-kurangnya dia tak gigit aku, tapi seperti ular lain, dia melilit lengan aku kuat hingga aku hilang kawalan. Aku rasa korang tak faham saiz ular ni sebab dia tengah melingkar kat lengan aku. Kita patut letak dia atas lantai dan aku baring sebelah supaya korang boleh tengok sendiri besarnya dia. Lepas tu tinggal 1 kandang lagi untuk diterokai. Aku sangka jumpa anaconda 20 kaki, tapi nasib baik ular ni jauh lebih kecil. Ya Allah, korang, aku tak pernah tengok ular macam ni. Kepala dengan ekor dia sama, aku tak boleh beza. Ya Allah, tengoklah dia. Sekarang dia melilit jadi bulat, memang macam setumpuk tahi. Korang, ni gila. Aku sedang tinjau kedai haiwan peliharaan dan kita dah lawat semua kandang serta mungkin dah selamatkan lebih 100 haiwan. Tapi sekarang soalan sebenar ialah haiwan mana yang aku nak pelihara sendiri dan haiwan mana yang aku nak bagi pada orang lain. Sebab maaflah, aku memang tak boleh jaga semua haiwan ni. Jadi beritahu aku pendapat korang di ruangan komen di bawah. Dan kalau korang berminat nak ambil mana-mana haiwan ni sebagai haiwan peliharaan, pastikan korang ikut aku di Instagram dan hantar mesej pada aku. Apa-apa pun, terima kasih sebab tengok video ni. Jangan lupa tekan like dan jumpa lagi di video seterusnya. Jumpa lagi!